Tun, boleh percaya ke janji Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk jaga orang Melayu, Tun? SPMX kata dia tidak akan usir, tidak akan kacau, akan menjaga hak orang Melayu. Boleh percaya ke dengan janji PMX? Ya, dia nak kestabilan dan unity gunanya. Tetapi unity yang memihak kepada satu pihak saja, satu kaum saja, bukan unity. Di England, di waktu perang, apabila mereka mengadakan kerajaan unity, ia bermakna bahawa kerajaan yang dipilih dan parti lawan duduk bersama untuk memikir dan menjalankan tugas. Tetapi ini cuma mereka yang sokong kerajaan saja yang diterima dalam unity government mereka. Ini bukan unity. Ini adalah satu cara tekanan, iaitu kalau tak sokong, tak dapat hak dalam kerajaan. Gunanya kalau sokong akan dapat peruntukan dan sebagainya. Ini bermakna bahawa kerajaan digunakan untuk parti. Dan ini adalah salah daripada konsep unity. Konsep unity bermakna semua pihak mendapat hak yang sama. Dalam undang-undang mesti kena kepada semua pihak tanpa pilih bulu, pilih kasih.